Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi memilih podcast Rasa Orin untuk segmen Trade Talk dan kita masih lagi berkisar tentang anugerah usahawan Felda 2025 yang mana kita menampilkan 18 finalis usahawan Felda yang mana kita bawakan kepada anda untuk diperkenalkan kepada dunia yang mana mereka ketika ini sedang mungkin nama dalam bidang keusahawanan dan juga medan perniagaan di Malaysia. Dan hari ini istimewanya kita bersama dengan pengasas boleh saya kata pengasas Taqwa Fresh Mart, iaitu Encik Abidin bin Lanari dan juga pasangan beliau Sakinawati binti Saginah daripada Felda Sahabat Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya, okey. Terlebih dahulu sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahulah bertaaruf. Kan? Kita nak kenal sikit latar belakang Encik Abidin sendiri. Mungkin boleh ceritakan asalnya daripada mana, macam mana bermulanya Taqwa Fresh Mart ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya ini asal dari anak peneroka Felda Sahabat Satu. Ya. Sebenarnya kami punya latar belakang dari pihak istri memang adalah ada maksudnya menjalankan perniagaan. Memang latar belakang keluarga memang berniaga. Dari beliau pun memang berniaga lah, berniaga secara kecil-kecilan, tapi daripada pihak kami memang daripada restoran, kedai, market begitulah. Sebelum ni kami buat restoran. Restoran makanan. Ya, makanan ala-ala Indonesia. Wah, begitu. Nasi Padang mungkin? Tak, dia itu yang penyet. Oh, yang penyet. So begitu. Okey, jadi memang bermula perniagaan tu yang sebelum ini restoran tu kan di Sahabat juga. Ya, di Sahabat juga. Di Sahabat Satu. Di Cendrawasih, berdekatan lah, berdekatan situ. Jadi macam mana pula timbul cadangan ataupun idea untuk buka Taqwa Fresh Mart ni? Masa tu kan COVID. Ya. Start dari baru nak tanya. Okey. Masa itulah. Sebab restoran masa itu tidak boleh buka. Ya. Jadi kami berdiskusilah bincang macam mana untuk sebab restoran tutup. Itulah bermulanya. Restoran tu mula buka bila? Bermula buka restoran makanan tu dulu. Sudah lama? Sudah lama sudah restoran tu, tapi daripada beliau lah. Tapi kami ambil ahli, ngam-ngam tu time tu pandemik, COVID. Maknanya restoran tu dibuka mungkin tahun 2011 mungkin? 2017. 2017. 2 tahun selepas itu pandemik pula. Jadi semua tidak boleh buka restoran tak boleh. Jadi kita ada satu untuk buka boleh kedai yang keperluan asas. Jadi mula tukar kepada barangan asas ni, Taqwa Fresh Mart. Dengan masa permulaan tu dengan bermodalkan berapa untuk buka Fresh Mart ni? Bermodalkan dia cuma dalam lebih kurang 50,000 dan semangat. Gitu. 50,000. Woi, kasar juga tu. Semangat dan konsisten untuk buka tu lah. Macam time tu memang orang cakap lori pun tak boleh masuk, semua tidak boleh masuk. Tapi alhamdulillah dengan kita punya sokongan daripada macam pihak polis untuk masukkan lori semua, alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi jangkauan orang kata market hanya di sekitar Sahabat ataupun macam mana? Kalau buat masa ini sekarang di sekitar Sahabat lah. Market sekarang. Sahabat dengan sebab kita ada daripada community Felda, kita ada pekerja buruh FGB. Sebab kita punya strategik lah. Di sekitar jugalah. Kita punya tempat strategik, tapi memang tempat bandar lah, orang cakap bandar untuk orang beli belah. Jadi kalau mau ke bandar mau 90 km kan? Jauh. 90 km lebih kurang 1 jam lebih ya, betul. 1 jam setengah mungkin sampai ke Lahadatul. So kita dari Lahadatul ke Felda dia punya masa 1 jam lebih lah. Mana memang terus bertukar daripada restoran tu kepada Fresh Mart terus. Yang restoran memang restoran ada, alhamdulillah selepas tu. Selepas berapa tahun, setahun gitu.
Kita buka restoran. Buka balik. Tapi dengan di tempat lain lah. Oh, bukan di tempat yang itu bekas restoran tu buat kedai sudah kan. Kita ada dapat satu premis untuk buka restoran. Alhamdulillah. Yang mana tapak restoran dulu tapak sendiri ataupun sewa? Sewa, semua Felda punya. Jadi bila tutup terpaksa tukar tempat lain. Okey. Maknanya kalau ikutkan cabang perniagaan tu Freshmart, restoran lagi? Ada lagi? Saat ini itu saja. Itu saja. Jadi kepada anda yang berkunjung ke Sahabat 1, boleh cari Taqwa Freshmart. Mereka ni juga ada buka restoran. So boleh berkunjung. Nama restorannya apa tu? Restoran Mandalika. Mandalika. Iya. Jangan salah. Nama Indonesia. Nama ayam penyet. Jadi kalau seru-seru tu kata kan, podcast rasa oren tengok nampak mereka ni, boleh dapat diskaun kot. Okey, jadi kita nak tanya pengalaman lah. Tadi bila sebut tentang pandemik kan, apa cabaran yang dilalui? Bila cakap tadi bermula dengan 50,000 dengan semangat, selain daripada tu mungkin ada yang meninggalkan memori. Memang ingat sangat ni, inilah sebabnya terjadinya Taqwa Freshmart ni akhirnya alhamdulillah sehingga hari ini. Keperluan. Ya, keperluan. Keperluan daripada pelanggan tu sebab sebelum ini kami ada jual kedai tapi bahagian lain lah. Jadi keperluan, orang cakap macam mana? Ada barang apa boleh yang jadi permintaan daripada komuniti tu pun sendiri banyak. Jadi daripada situ kami semangat untuk buka lagi satu itulah untuk ini tukarkan kepada restoran kepada sebab saya cuba bayangkan daripada kesibukan untuk mengendalikan restoran kan, buka restoran biasa masaklah gedung-gedang kan, tiba-tiba buka sila masuk kan. Kan, jadi perbezaan memang ketara ataupun mungkin boleh orang kata adapt macam biasa ke atau buat pertama tu macam ada slow sikit lah. Lama-lama ambil masa berapa tahun tu? Maknanya bermula selepas COVID terus buka ataupun masa COVID tu buka? Masa COVID pada tahun 2019. Ya, 2020 lah. 2020 pasca lah. Pasca pandemik kemudian sehingga hari ini. Jadi bermula dengan satu premis ataupun satu premis. Makin berkembang sehingga hari ini. Ya, alhamdulillah kita ada extend ke belakang apa semua. Alhamdulillah. Okey. Jadi saya nak tanya jugalah memandangkan pasangan suami isteri kan. Dia biasa kadang saya nak buka macam ni. Yang abangnya saya nak buka macam ni kan. Jadi macam mana boleh serasi mendapat idea untuk bertukar daripada restoran kepada Taqwa Freshmart ni. Mungkin dia banyak datang, kalau bisnes yang ini mungkin susah, kalau yang bisnes yang ini mungkin susah. Tapi macam mana boleh bersepakat buka Freshmart? Macam mana tu boleh dapat tu? Selain daripada kami berdua berdiskus, sebab ibu mertua pun ada macam dia punya pemikiran bisnes juga. Wah, memang keluar bisnes lain. Daripada family lah. Jadi itulah dia bilang sebab kan kalau restoran tutup, jadi apa mau buatkan. Ya, betul. Jadi, itulah pendorong kami. Pendorong lah. Kebanyakan ni memang daripada keluarga sendiri lah. Ibu mertua, keluarga mertua berniaga juga? Ya, berniaga. Dulu memang berniaga. Dulu berniaga, sekarang buat kontrak. Di kedua-dua belah. Keluarga mertua saya. Keluarga sebelah Puan Sakinah. Keluarga Cik Bidin? Beliau ada berniaga cuma di rumah saja. Jual barang tapi maknanya ada latar belakang perniagaan jugalah, darah bisnes juga. Boleh bakal kau. Boleh cakap sikit-sikit dia ni. Okey, jadi untuk minit-minit terakhir ni kita nak tanyalah mungkin nasihat daripada kamu berdua kepada belia terutamanya yang berada di tanah rancangan ketika ini, mungkin berkira-kira nak buka, nak terjun kan ke dalam bidang usahawanan ni, mungkin apa nasihat yang boleh dibekalkan? Nasihat kalau bagi saya kepada anak-anak muda ni yang mau membuka bisnes atau usahawan apa-apalah,
Yang pertama mesti yakin. Yakin. Ya. Lepas itu berterusan. Istiqamah. Istiqamah. Ya. Itulah. Jangan pernah putus asa. Iya. Gagal sekali tidak semestinya gagal selamanya. Pernah gagal? Pernah gagal. Pernah gagal. Wah, bila tu apa peristiwanya tu? Daripada bisnes family lah. Sebelum ni family kami ada buka kedai macam kedai inilah, kedai takwa juga. Tapi kita bagi secara orang bukan tunai, ada tunai dan ada juga kredit. Oh, kredit. Okey. Sebab dengan pekerja buruh kan. Jadi ada yang lari, ada yang macam gitu. Tapi alhamdulillah daripada situ kita belajar, kita macam mana sekarang semua tunai lah. Tunai saja. Mana tiada lagi belajar daripada kesilapan. Ya, betul. Jadi risiko dia, antara risiko perniagaan ni itulah kalau kata bagi kredit. Tapi yalah memandangkan duduk di pedalaman kan. Jadi mungkin mau beli ni tapi duitnya tak bawa kan. Faktor kesian. Ya. Tapi sudahnya kita yang kena balik. Okey, jadi kat sini kita boleh tengok maknanya ihsan tu mendahului. Tapi bagaimanapun kita perlu lihat dalam konteks perniagaan ini, ihsan tu dah jadi nombor 2 sebenarnya. Tapi apa yang penting adalah istiqamah, bak kata Cik Abidin tadi. Yang penting kena terus menerus. Okey, dan mungkin ada media sosial. Kalau bagian Takwa Pressman kita bagi WhatsApp. WhatsApp. Okey. Kita bagi kalau orang mau order apa bagi WhatsApp lah, dan status. Untuk yang masa inilah. Sebab kita banyak kepada orang walk in. Maksudnya datang sebab kita ada banner, ada gitu. Tapi kalau pada restoran dia memang ada TikTok, ada apa semua lah. Okey, bekalan untuk barang jualan ni diambil daripada mana? Pembekal, kadang-kadang ada pembekal lantar, ada yang kami cari sendiri. Yang cari sendiri tu? Sebab kadang supplier dia okey kita ambil order apa sebab sampai dia kurang. Jadi kita akan jadi kena tambah pula lah. Betul. Kita buat sendiri, kita angkat sendiri daripada kontainer, dari kontainer dari Lahadatu, dari Tawau. Jauh. Lahadatu. Paling dekat Lahadatu lah 1 jam lebih kan. Kita bawa kontainer sendiri, ambil daripada kedai-kedai macam pemborong-pemborong untuk keperluan kami punya komuniti di situ. Ya. Kami antara kedai yang lengkap lah. Alhamdulillah. Lengkap tu. Jadi kalau kata turun ke Felda Sahabat, kalau nak cari barang yang lengkap, Takwa Fresh Mart. Okey. Mungkin ada memasang impian ataupun perancangan untuk selepas ini? Buat masa ini sebab tak tahulah, sebab ekonomi pun mungkin kami boleh perkembangkan lagi, konsisten dan kembangkan. Ataupun mungkin orang kata melompat ke satu bentuk bisnes baru. Belum lagi. Mudah-mudahan. Okey, jadi kepada anda doakan mereka untuk pergi ke peringkat seterusnya, yang mana mereka ketika ini sedang dalam separuh akhir Anugerah Usahawan Felda 2025. Doakan kejayaan mereka insya-Allah. Kita jumpa lagi, terus stay tune podcast Rasa Oren segmen Trade Talk. Assalamualaikum. Bye-bye.